الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك، وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وبعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pagi ini kita dapat sambung kitab Minhajul Abidin, wasiat dan pesanan Imam Al-Ghazali ke surat berapa? 47. Muka surat 47. Yang tu dah bukan baca dah. 47 kan? Betul ya? Okey. Saya ingat kita dah sampai peringkat taubat. Belum kan? Tak lain. Okey. Muka surat 47. Kita ambil sikit daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut, yakni melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Nak baca ayat ni, nak hafal ayat ni, kena hafal betul-betul lah. Ayat-ayat mana pun hafal betul lah. Tapi kalau ni ubah babi, dia lari terus makna sebaliknya. Innama yakhshallahu baris depan. Kalau tak, yang tak betul lah. Yang ni betul, innama yakhshallah. Kalau ditukar baris, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Dia jadi, maksud dia jadi tukar. Sesungguhnya Allah amat takut pada orang yang berilmu. Dia jadi tukar. Tapi innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u, sesungguhnya orang yang takut pada Allah itu dari kalangan orang yang berilmu. Orang yang berilmu, yang sedia kita maklum bahawasanya iaitu orang yang mengetahui. Kita bila orang pakai jubah, bila orang pakai kopiah, kita kata orang tu orang alim, betul tak? Tapi sebenarnya tak semestinya dia alim.
tapi boleh dikatakan orang soleh, orang baik. Dulu dia watak macam lain, tiba-tiba dia berubah. Itu orang soleh. Daripada tak baik kepada yang baik. Tapi orang alim ni dia ada ilmu. Itu orang alim. Itu kena faham satu benda. Tanda bahawa ilmu dapat menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya pasti tidak merasa takut kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Maksudnya dia tahu hakikat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu sebenar-benar hakikat tu tentang Allah, sifat-sifat Allah. Maka ketika itu akan rasa takut dalam dirinya. Berbanding dengan orang yang tidak tahu dan tidak percaya. Orang yang berilmu, bila dia tahu, dan satu lagi tahu, yang kedua percaya. Beza juga. Ada orang tahu tapi dia tak percaya. Betul? Ada orang tahu dia tak beriman. Sekadar berilmu tetapi tidak disertai dengan kepercayaan, maka ketika itu pun tak mendatangkan rasa takut. Yang disebut ulama di sini dalam istilah agama, iaitu ulama yang tahu dan yang beriman. Yang tahu dan beriman. Baru rasa takut. Ada orang buat dosa. Selepas itu dia sanggup junjung Al-Quran. Padahal benda tu dia buat tu salah. Nak cover punya pasal, dia angkat Quran, dia junjung Quran. Nak bagi tahu dia betul. Sanggup bermubahalah. Sumpah laknat ke atas dirinya sendiri. Kenapa orang berani begitu? Sebab apa? Sebab tak beriman. Kalau beriman tak macam tu. Contoh, kalau bagi Quran dekat orang Hindu, suruh dia pijak, agak dia pijak. Dia pijak lah. Sebab dia tak beriman. Dia tak percaya. Dia boleh pergi kencing atas tu, dia boleh pergi berak atas tu. Tapi kalau kita mana ya? Mantap. Sebab tu kata beriman. Tahu dan beriman. Mana dia tidak akan dapat mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghormatinya. Ini kerana hanya dengan ilmu seseorang hamba boleh mengenal dan mengagungkan Tuhannya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Kalimah Allah dengan kalimah-kalimah yang lain kita akan merasa perbedaannya. Bagi orang yang beriman, bila kalimah Allah disebut, orang beriman ni dia ada rasa dalam jiwa dia. Itu sebab bila kalimah azan didengar, dia tak boleh buat apa-apa, dia stop dulu.
apa pekerjaan dia masa tu. Jadi automatik gitu. Sebab mengagungkan kalimah Allah. Bukan dari fikiran dia, tetapi daripada jiwa dia. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila ditunjukkan tanda-tanda kebesaran kami maka bertambah iman mereka. Ini orang yang beriman. Jadi ilmu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan ketaatan dan mampu mencegah seseorang dari melakukan perbuatan maksiat. Bahkan tidak ada lagi yang dituju dalam beribadah selain daripada menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dia membawa ke situ. Membawa kepada patuh. Disebabkan pengetahuan tadi ini membawa kepada patuh, yakni taat kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, ayat perintah dia ada dua. Yang pertama hukumnya wajib, yang kedua hukumnya sunat. Ada perintah yang wajib. Contohnya aqimus salah, dirikan salat. Ada solat yang wajib, ada solat yang sunat. Perintah aqimus salah wa ita'iz zakat, tunaikan zakat. Ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang maka kamu hendaklah kamu tulis. Itu perintah wajib ke sunat? Sunat. Sunat tulis. Kata guru saya, yang hutang yang kecil lagi sunat tulis. Hutang RM1. Yang tu lagi sunat tulis. Sebab apa? Yang tu confirm lupa. Tapi kalau RM10,000, apa ingat? Dalam kitab ni, kita sampai tak sampai tahu. Dia sebut di antara kesan daripada dosa ialah hati kita tidak ada rasa nak bayar hutang. Siapa yang ada hutang orang yang tak mau bayar? Dia tak rasa nak bayar. Itu kesan daripada dosa. Ada tak kawan-kawan kita hutang ataupun orang yang kita kenal hutang dengan kita? Ada? Yang tak bayar? Yang memang tak mau bayar? Ada? Apa kita perlu buat? Halal. Macam tu ya. Oh, kira hampa banyak duit. Boleh lah saya hutang. Dah confirm hampa dah bagi tahu halal Ustaz. Apa perlu kita buat? Orang yang susah nak bayar hutang kita, kita kena minta dekat Allah agar Allah ampunkan dosa dia. Kerana dengan dosa itu, kesan daripada dosa yang dilakukan itu sebab memberatkan dia untuk membayar hutang. Minta agar Allah ampunkan dosa dia, segala dosa dia.
Bila Allah dah ampunkan dosa dia, dia baru, aku ada hutang member aku. Dulu aku tak rasa nak bayar. Hari ni aku rasa nak bayar. Nampak? Ini kita doa buat celaka. Macam kita ni macam tak ada Tuhan. Macam kita yang jadi Tuhan. Kebanyakan manusia tu kata mengetahui tu, ilmu tu. Kebanyakan manusia dia bertindak di atas nafsu dia. Cocok dengan nafsu dia, maka dia ambil benda tu. Tak cocok dengan nafsu dia, dia tinggal benda tu. Al-Quran dia ambil setengah, buang setengah yang lain. Macam kalangan orang Yahudi dan Nasrani, mereka menidakkan ayat-ayat berkenaan tentang Rasulullah SAW contohnya, disebabkan tak ikut kehendak mereka. Nabi akhir zaman bukan daripada kalangan mereka. Maka dia rasa terbuka, jadi dihapuskan. Kita nak jadi macam tu lah. Yang sesuai dengan kita, yang sesuai dengan kehendak kita, kita ambil. Yang tak sesuai, kita senyap. Poligami bagus tak? Nampak perempuan. Oh ini tuan-tuan. Dia kata bab lain boleh Ustaz. Bab ni bangkah tu. So, apa ingat nak masuk syurga ni? Syurga tu mahal. Ingat nak masuk syurga ni senang macam tu lah. Bukan kata bagi poligami tak. Jangan menidakkan apa yang diharuskan Allah itu je. Okey ya? Bila orang cakap tu, kita kata ya, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kebenaran tu. Stop. Cukup. Ini dia kata apa? Tengoklah dia ni mampu ke tak. Kalau tak mampu, oi! Allah turunkan ayat perintah dia. Kita ni hanya diukur dengan rezeki yang kita cari. Manusia yang cari. Tidakkah kita beriman bahawasanya Allah yang menurunkan rezeki? Macam mana Nabi SAW ajar sahabat dia. Salah seorang sahabat datang, aku ni miskin sangatlah Rasulullah. Bagilah betul. Nabi kita kahwin. Kahwinlah. Datang ni. Dulu makan Maggi sebungkus. Dah ni kena bagi 2. Lagi teruk ni. Mengadu kat Rasul lagi teruk lah. Nabi kata kahwin seorang. Kahwin ni. Lepas tu mengadu, lagi teruk lah Nabi. Nabi kata seorang ni. Bila kahwin seorang lagi, mai pula kepada Nabi, alhamdulillah Nabi. Rezeki aku dijamin oleh Allah. Kita hari ni dia kata mampu duit banyak mana, gaji banyak mana, sebab kita duduk meletakkan kepada manusia. Dia ni menjaga bersama malam. Dia kahwin seorang tu, bukan ni maksud dia ini yang kata ni orang yang berilmu. Saya pun seorang lah, bukan risau. Cuma dalam ilmu dia,
Sebab Allah ciptakan manusia. Orang ni meniaga pasal malam, bini seorang. Biasa-biasa tak majulah nanti. Tiba-tiba jumpa pula mak janda mana dekat kedai sebelah. Kahwin lagi dengan dia. Agak-agak meniaga dia kira boleh bergabung tak? Boleh bergabung tak? Itu contoh mudah. Ha? Ha. Dia jual ayam. Kau ni jual kari pak. Nampak? Dengan nasi lemak. Ha. Itu kaedah dia. Tu kata bila kita ada ilmu, kita tak tolak langsung pun apa yang Allah Subhanahu Wa Taala haruskan, kita tak tolak pun. Janganlah sok-sok jago pemikiran kita gunakan untuk apa? Untuk menilai yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan. No. Akal mesti ikut Al-Quran, bukan Al-Quran ikut akal hang. Yang benda tu kena yakin. Kena yakin. Lepas ni kalau orang cakap bab tu jangan duk bangkang. Terus stop. Bagi tahu Allah Subhanahu Wa Taala bagi harus itu saja, stop. Tak perlu pun buat sok jago apa dia. Orang lelaki ni kalau nak kahwin, dia kahwin juga. Tu je nak cerita apa. Sungguh. Betul tak? Betul tak? Ha, yang mana tak jawab tu. Yang mana sungguh yang nak semang kencang tu nakut nak. Tapi yang bila tanya tu tunduk, yang tu bahaya. Betul tak? Saya bagi contoh tu untuk nak menjelaskan tuan-tuan. Nanti jangan duk anti saya pula. Nak bagi jelaskan. Nak bagi jelas sebab selalunya orang yang tolak ni tak kena dengan nafsu dia tolak. Betul tak? Dia kena dengan nafsu dia ambil. Jangan begitu. Quran jangan ambil setengah dan buang setengah. Ini macam kaum Yahudi. Oleh sebab itu, bagi yang menginginkan kehidupan akhirat, dia akan mendahulukan perbuatan menuntut ilmu sebelum mengerjakan urusan lain. Ini kelebihan-kelebihan ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita. Kerana sesungguhnya Allah jualah yang Maha Pemberi dan Maha Pemurah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Adapun ilmu yang diwajibkan itu ialah yang pertama, ilmu makrifah, iaitu ilmu untuk kenal Allah. Makrifah maksud dia kenal. Yang kedua, ilmu tasawuf, iaitu ilmu yang berhubungan dengan ibadah batin seperti ikhlas, tawakal dan sebagainya. Itu kata tasawuf. Tasawuf ni apa dia? Tasawuf ini penyucian yang melibatkan dalaman. Itu je. Apa jangan fikir pelik-pelik bila tasawuf ni semua orang pakat pegang tasbih. Itu tasawuf. Itu salah sebenarnya. Lepas tu bila buka mulut je bercakap orang, mengumpat sana sini. Tasbih saja. Cakap benda bukan yang fakta.
suka menyebarkan fitnah adu domba. Itu bukan tasawuf. Tasawuf adalah dia nak cakap tu dia cari fakta dulu. Dia nak cakap tu cari kebenaran dulu. Dia nak cakap tu pastikan benda itu bukan satu penipuan, pembohongan dan fitnah. Itu kata orang tasawuf. Dia bukan sembarangan. Nak cakap ke, perbuatan dia buat ke. Bila nak cakap tu, kena nilai dengan hati kita. Ni aku cakap ni nak tunjuk diri bagus ke ataupun apa. Nampak? Hati tu dia berhubungan tu. Bila kata, kalau aku cakap ni nanti orang kata, ni menunjukkan kesombongan. Jangan cakap. Ni aku cakap ni, aku nak tunjuk aku terror ni. Jangan cakap. Mudah ya. Walaupun masa tu memang benda tu kita rasa kalau kita bagi tahu orang kata kita orang alim, masa tu tak payah cakap tak apa. Faham? Ni juga hati. Ingat senang lah. Kita ada ilmu, tiba-tiba orang ni tak berapa ada ilmu lah, tapi dia tak ada lah dia menyalahi syariat. Tapi ilmu kita lagi tinggi daripada tu. Ada benda yang lagi bagus buah kita. Tak perlu keluar kampus. Faham? Ini asyik nak berdebat je. Nak tunjuk siapa yang jago. Kan? Tak perlu pun. Jagalah hati kita. Sebab orang kata kadang-kadang penjelasan itu lebih merumitkan keadaan, bukan menjadi suatu perkara. Itu mudah. Kadang-kadang kita perlu diam. Macam mungkin pernah saya cerita. Balik kampung, naik imam, ada imam kampung tu komplain. Bila komplain, yang dia komplain tu sebenarnya itu satu hala cara pengajian tajwid saya. Faham? Kita ni belajar lebih pada tu lah. Faham? Kita boleh balas dia pun. Bukan tak boleh balas dia. Tapi saya memilih kata alhamdulillah, terima kasih Ustaz Imam tolong sudi tolong saya. Bukan semua boleh kita berdebat. Tak perlu pun. Nak tunjuk apa? Hang hebat. Dia ada ilmu sikit tetapi dia tetap istiqamah dengan ilmu dia. Itu lebih baik daripada ada ilmu yang banyak tapi sombong. Faham? Itu tasawuf ni, kata pengajian tasawuf. Ini asyik nak berdebat, yang nak tekak. Nak tunjuk siapa yang terror, siapa yang. Kecualilah yang dia cakap tu menyalahi syariat. Benda yang dia cakap tu tak betul. Jadi kita orang berilmu kena betul kan. Tetapi perselisihannya sekadar sebutan huruf. Tak menyalahi lah syariat sampai tak ada lah tak sah sembahyang. Asalkan dia sampai tak sah sembahyang, asalkan dia sah sembahyang, kita kata okey. Faham? Ini sikit-sikit tak sah. Macam kita sah sangat.
Macam Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tiba-tiba dia baca Ar-Rahmanir, tak apa jelas, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Ni dia semayang lah Kita pergi kata tak sah. Jangan gitu. Tengok siapa dia. Kalau dia ni memang orang awam, kalau dia tanya kita, bacaan macam ni boleh tak? Kita kata sebenarnya tak boleh. Tapi hang sembahyang tadi sah. Sebab orang awam kadang-kadang dia tak boleh bezakan antara huruf ha dengan huruf ha. Faham? Imam Syafi'i sebut begitu. Kan saya sebut. Imam Syafi'i sebut antara huruf-huruf yang boleh dimaafkan lagi ketika mana orang itu menunaikan salat, membaca surah Fatihah, tetapi bukan dan dia bukan beriktikad bahawasanya huruf itu memang huruf yang tertukar itu memang hurufnya, maka itu dimaafkan. Kecuali lah kita kata ini Ar-Rahman ni huruf dia ha macam ni, dia tak ada huruf kha yang bulat, yang tu tak boleh Tapi dia kata sebenarnya saya ni nak sebut macam tu, tapi saya tak berapa nak faham. Sah lah sebenarnya dia. Faham? Boleh dimaafkan. Huruf Ain dengan huruf Alif, A dengan A. Kita yang belajar ni mestilah boleh. Yang duk naik petai ni. Yang memang tak sempat nak belajar ni. Latar belakang dia pula. Dia naik petai, ayah dia dulu naik pokok tualang. Semua jenis naik pokok punya geng. Tak sempat nak belajar. Kita latar anak tok guru, memang. Ini hang latar anak tok guru dengan latar orang naik jauh sangatlah tuan-tuan. Tiba-tiba kita pergi hukum dia. Mana boleh gitu. Cumanya dia tak boleh jadi tok imam lah. Ni yang baca macam tadi ni. Alhamdulillah. An'amta yang tu tak ada jadi imam kan. Tapi heran yang ni pulun berebut jadi tok imam, ketuk pula tahu. Nabi kata ada 4 golongan. Yang pertama, orang itu tahu, dia tu tahu. Maksud dia tahu dia ada ilmu. Maka dia pun menggunakan sebaik-baiknya ilmu dia untuk dia sebarkan, dia mengajar dan sebagainya. Yang kedua, Nabi kata ada orang tu tak tahu yang dia tu tahu. Maka Nabi kata sedarkan dia. Ada di kalangan kita nampak, dia ni sebenarnya ada ilmu. Kita kedepankanlah dia. Itu maksud dia. Aku dengar dia pembacaan bagus, tapi dia jenis low profile-nya. Dia tak mau nak ke depan. Kita betul? Orang macam ni. Dia tak tahu yang dia tu tahu. Dia pun tak sedap benda tu. Kelebihan dia ada. Dia ada ilmu sebenarnya. Yang ketiga, dia tahu yang dia tu tak tahu. Ini dia tahu yang dia tu tak tahu. Selalunya dia tahu yang dia tu tak tahu, dia akan belajar. Dia tahu dia ni jahil, dia belajar. Selalunya orang yang kategori ni dia akan belajar. Yang ketiga ni, yang keempat ni, dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Tu lagi pening. Dia tak tahu yang dia tu tidak tahu. Dia tidak tahu yang dia tu jahil. Yang ni Nabi suruh apa? Tarak, Nabi kata. Orang yang macam ni, tinggalkan dia. Dia tak boleh repair. Tak boleh buat apa.
Bila kita tegur dia bantai kita balik. Ada tak jumpa orang macam ni? Padahal dia salah ha. Kita tegur dia, bantai kita balik. Hang pun tak terang mana. Ini masalah ha. Orang macam ni si senyap lah. Tak ha. Aku dah cuba tegur, duk buat. Tak. Habis waktu kan. Okay. Yang kedua, ilmu tasawuf iaitu ilmu berhubungan dengan ibadah, batin seperti ikhlas, tawakal dan sebagainya. Yang ketiga ialah ilmu syarak, iaitu masalah halal dan haram yang merupakan rubuk ibadah. Rubuk ni maksudnya cabang-cabang ibadah. Cabang-cabang ibadah banyaklah. Perbahasan dalam ibadah ni. Bila sebut rubuk-rubuk ni maksud dia ilmu fiqh. Semayang satu hal, macam mana nak kesempurnaan dalam solat, dia ada perbahasan-perbahasannya. Ada hukum wajib, ada hukum harus, tertakluk pada 5 hukum tadilah. Angkat takbir, gini ke? Gini ke? Kan? Tu dia ada perbahasan-perbahasan dalam sudut fiqh bab ibadah. Okey. Ibadah ni banyak, bukan solat je. Zakat ibadah, sedekah ibadah, baca Quran ibadah, semua tu ada dia punya perbahasan-perbahasan dia tersendiri. Dan seterusnya muamalah. Muamalah ni cara kita nak hidup. Urus diri kita, urus masyarakat, berhubungan, berkomunikasi dengan orang lain, dengan kawan-kawan. Apa perkataan yang perlu kita lontarkan dengan orang biasa, kalimatun hasanah, kalimah-kalimah yang baik. Jangan sebut kalimatun khabithah, kalimah-kalimah yang tak baik. Jangan sekali-kali ini sentiasa mulut tu duk bodoh orang, duk sial apa semua. Jangan. Itu cara pengurusan daripada sudut muamalah. Jangan gitu. Dia kena ada adab dia. Ini rasa hebat sikit, semua orang lain bodoh, sial. Tak boleh. Tu muamalah. Kalau nak berniaga, perkongsian perniagaan ke, apa benda ke, tu muamalah. Cara nak cakap dengan kawan macam lain, cara nak cakap dengan tu imam macam lain. Ini sama ya, kita tegur kawan kita macam tu juga bahasa kita tegur tu imam. Tak boleh ya. Maksud dia ilmu muamalah dia tak cukup. Macam tu juga nak cakap dengan ibu bapa. Dengan ibu bapa lain. Dengan ibu bapa pilih perkataan-perkataan yang bila kita cakap kita rasa dia akan rasa dia dimuliakan. Qaulan karima. Allah sebut dalam surah Isra tentang bab ibu bapa. Dengan perkataan yang memuliakan mereka. Beza. Itu kata bab muamalah. Allah Subhanahu Wa Taala dah ajak. Sebab tu bab munakahat. Munakahat ni hal nikah kahwin. Nikah kahwin. Macam mana seorang isteri boleh tidur kalau tanpa redha suami dia? Kalau dia mati, su'ul khatimah, kematian buruk. Enggak mudah. Mudah tak?
Susah. Yang ni kami tak boleh terima. Tak boleh. Ha? Orang lelaki mempunyai tanggungjawab besar dalam agama dia, dalam masyarakat. So isteri tanggungjawab yang besar pada suami dia. Kalaulah di ni kita sembang nak ikut contohkan hari ni lah. Kalau contohnya lah di syurga nanti ada forum. Panggil kita sebagai panel orang perempuan. Tak ditanya oleh host. Ni masuk TV semua ni. Ditanya oleh host, macam mana puan boleh masuk syurga? Tiba-tiba perempuan jawab, saya kalau masuk syurga, kalau suami saya tak redha, saya tidak peduli apa dia. Agak-agak host kata apa? Host kata apa? Hang ni salah tempat ni, aku ingat. Hang bukan ke sini ni, hang sebelah sana. Faham tak maksud saya? Tapi kalau dia jawab apa? Suami saya ni macam ni lah. Dia macam mana pun, tapi saya sebagai isteri, selagi mana yang Allah suruh taat dan tidak tercabut iman saya akan patuh benda-benda yang dia suruh saya buat, benda-benda yang baik. Saya memang jaga benda ni. Dan satu lagi, saya sabar. Biasalah kadang-kadang semua. Dia beritahu. Agak-agak host kata apa? Okey, terbaik. Ni contoh semua dia ni penonton. Kena. Inilah ahli syurga. Macam gitulah. Ini saya tak peduli lah. Suami saya nak makan, peduli. Saya kata kat dia, wajibkah suami masak? Agak-agak host kata apa? Host kata apa? Ni polis, dia ambil dia hantar. Saya pernah tanya orang macam ni, dia muslimat lah. Bila kuliah, dia agak emosi kot. Dia kata, Ustaz, betul yang mana pernah kata wajib perempuan masak semua? Saya tanya dia, hang besar ni, mak hang masak ke pak hang masak? Hang besar ni, pak hang masak ke mak hang masak? Mak saya. Saya tanya semua ni besar ni, siapa masak? Perempuan siapa masak? Sembang. Tu, sembang yang kasih bimbang tuan. Gunung pun boleh terbang. Kembali kepada hakikat dia. Semualah tunjuk. Semua tanya satu Malaysia. Satu Malaysia. Tanya dia apa? Dia apa besar tu siapa masak? Siapa masak? Tiba-tiba nak lawan fitrah. Come on lah. Come on. Faham? Benda yang ni pun nak bangkang sebab ke emosi hang tu kata tu. Jangan begitu. Jadilah orang kadang-kadang memang benda tu tak diwajibkan ke atas kita. Tetapi benda itu adalah satu benda tak wajib, tapi kita buat dapat pahala besar lah. Kenapa kita tidak fikir begitu? Kenapa kita tidak fikir? Itu kata orang yang memikirkan akhirat, maka Allah akan bagi kaya hati dia. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Bagi kaya jiwa dia. Dia rasa tak beban, dia rasa bagus, dia rasa seronok buat benda tu, betul tak? Tapi kalau hati dia Allah miskin kan, dia rasa nak masak sardin kat laki ni.
Tapi kalau kawan di office suruh buat kek, 5 pagi dah bangun. Ini aku kekam tu. Sebab apa? Sebab apa kan? Sebab Allah bagi miskin hati dia. Dia tak nampak suami dia itu ladang pahala pada dia. Apa ni? Kira naik sama kan ni? Apa? Perempuan tunggu. Bulan depan insya-Allah terbantai. Sekian maklumkan. Ni saya nak pergi Indonesia ni esok. Jadi saya duk ingat kuliah ni hari Selasa rupanya, hari Sabtu boleh. Mudah-mudahan kita bincang sikit ni. Kena faham, bukan saya anti ke apa, tak ada. Tu kena faham. Saya mengajak ni untuk kita sama-sama sedar tentang hakikat diri kita. Munakahat. Nah, bila sebut munakahat, saya sebutlah benda-benda ni sebab dia perbincangan bab keluarga, bab kekeluargaan Islam. Kekeluargaan Islam. Dan juga jinayat. Jinayat ni bab jenayah lah. Bab jenayah ni banyaklah. Kita pergi lukakan orang, perak. Kena bagi luka balik tak? Kena balas balik tak? Tak semuanya kena balas balik. Kecuali luka yang nampak tulang. Itu dalam perbahasan fiqh bab jinayat pula lah. Tuan-tuan kalau baca bab jenayah ni, betapa lengkapnya agama ni. Orang yang bagi patah anggota orang, macam mana dia punya hukuman dia? Diat berapa? Kalau orang pergi cungkui mata orang, dia kena bayar berapa? Yang tu ada sengaja, tak sengaja pula. Kalau tak sengaja, kau ni hilang mata, tapi dia tak sengaja hilang mata, dia kena bayar berapa? Kalau sebelah mata, kalau 12 mata dia kena bayar diat penuh. Kalau sebelah mata dia kena bayar separuh. Kalau pula sama-sama, kena tengok pula peratus. Kalau bab mulut, tengok pula kecederaan yang dia tu, dia tak boleh sebut suruh apa. Tengok pula bahasa yang dia tuturkan. Kalau dua bahasa, kena kaji pula bahasa tu. Sampai macam tu tuan-tuan, Islam ni betapa detailnya agama kita. Diperbahaskan. Tak siapa baca. Ni, bab mulut ni. Kalaulah mulut kita orang bubuh api ke apa kan, terkena mulut kita, kita khianat kat kita lah. Lepas tu ni ikut hukum Islam lah. Bila sampai pada hakim tengok kecederaan dia tu macam mana. Sengaja tak sengaja. Pertama sengaja tak sengaja. Kalau sengaja, dia pun kena balik lah. Kalau tak sengaja, tengok dia ni cacat macam mana. Huruf apa yang dia tak boleh tutur. Dalam bahasa, kalau contoh pertuturan dia bahasa Melayu saja. Bahasa Melayu huruf apa? Dia tak boleh sebut huruf P contohnya. Sebab P ni dengan bibir mulut. Bibir dia sumbing, dia jadi V. Faham? Pergilah. Yang ni huruf okey, suruh huruf P nilai huruf satu huruf ni berapa persen. Kena lebihkan ataupun kurangkan dia punya diat, dia punya denda. Ingat apa? Apa baca, try baca dalam bab jenayat tu, bab tentang mencederakan anggota badan selain daripada muka. Ada dalam bab tu, bincang bab tu. Detail. Islam ni indahnya agama kita. Sampai macam tu. Kalau bab telinga, contohnya kerak telinga kan tu, ataupun lawan silat macam Doremi tu kan, dia pergi bantai kepala tu, tengok cuping telinga. Aduh, kau tu. Macam mana dia punya denda dia? Dia ada pula kalau telinga tu saja tapi tak terlibat dengan pendengaran,
Ha? Kira yang ni kena kerak balik tak telinga dia. Contoh kan. Itu ada sengaja dengan tak sengaja. Kena ada pisah balik. Lepas tu kalau contohnya pendengaran dia dengar samak-samak. Kena kaji pula samak-samak tu berapa persen. Banyak apa? Wallahu a'lam. Tu bab jinayat tu. Jinayat. Bunuh. Apa lagi jinayat? Rogol. Apa lagi? Burah. Pemberontakan. Melakukan pemberontakan. Banyak apa? Semua terlibat dengan agama. Orang suruh kita buat pemberontakan. Dia terlibat dengan agama. Orang suruh kita menjadi seorang pengkhianat. Kita tak belajar bab-bab tu. Kadang-kadang kita ikut orang suruh apa benda. Ikut. Padahal benda tu terlibat dengan agama kita. Wallahu a'lam. Sekadar itu tuan-tuan. Nanti kita masuk. Manakala ilmu diwajibkan diketahui menurut pendapat Ibn Qayyim pula ada macam-macam. Yang ni pendapat Ibn Qayyim. Wallahu a'lam. Sekadar itu dulu. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, ma asabaka min sayyi'atin fa nafsi. Yang baik datang pada Allah, bukan manusia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.